Ish, nak sangat jadi guarantor. Korang tanggunglah apa yang dia buat. Baru-baru ni, akak dapat satu klien tau. Dia jadi guarantor kepada orang lain tapi tak diberitahulah siapa. Bila dia pergi dekat mana-mana institusi kewangan, dia buat loan untuk diri dia sendiri. Bila dia tengok ada rekod kewangan yang tak cantik, bila bank tengok, automatiklah bank akan reject sebab rekod dia tak cantik tu. Bank akan anggap dia ni berisiko untuk bagi loan baru. Nak dijadikan cerita, dia jumpalah debt guru ni untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Dan Alhamdulillah kita dapat bantu juga klien kita ni dan sekarang dalam proses untuk seterusnya lah. So, nak jadi guarantor tu boleh, tapi kita kena tengok juga background orang tu macam mana. Bila orang tu culas tunggakan, rekod tu akan pergi kepada kita sebab kita dijadikan sebagai penjamin dan kredit report korang tak akan nampak cantik. Korang pergilah mana-mana institusi kewangan, kalau ada guarantor ni, mesti diorang akan fikir 2-3 kali untuk beri pinjaman pada kita.